Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk last lesson kita dah belajar membina formula kimia bagi sebatian ion, and then untuk hari ni kita nak sambung cara menulis persamaan kimia. Okey. Bila dah ada basic tentang formula ion and formula molekul, kita dah boleh membina persamaan kimia dan seimbangkan dia. Okey, tapi tapi sebelum tu kita kena tahu dalam persamaan kimia mesti terdiri daripada bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey, mesti ada bahan dan hasil. So macam yang saya tunjukkan ni, okey, bahan tindak balas iaitu A dan B. Maksudnya bahan A bertindak balas dengan bahan B menghasilkan hasil C dan D. Okey. So kat sini maksudnya A dengan B ni ialah bahan tindak balas. Manakala selepas anak panah C dan D ialah hasil tindak balas. Okey, bahan tindak balas ni tak semestinya ada dua lah. Kadang-kadang dia boleh jadi ada satu sahaja bahan tindak balas, dan begitu juga hasil. Tak semestinya dua, boleh jadi dua atau lebih. Okey, so kita tengok contoh. Alright, yang ini awak boleh refer modul muka surat 48. Okey, dekat situ ada banyak sangat soalan, ada A sampai J. Okey, tapi cikgu nak tekankan beberapa contoh sajalah. Okey, and the rest awak cuba buat sendiri. Alright. Kita mulakan dengan contoh yang pertama, contoh untuk A. Okey, kita baca arahan dulu. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berikut. Okey, untuk soalan ni bila mana kata kena tulis persamaan kimia, persamaan tersebut mestilah seimbang. Okey, dia tak akan highlight perkataan seimbang. So bila kena tulis persamaan kimia je mesti kena balance. Alright, contoh A. Dia bagi bahan dekat situ, natrium bertindak balas dengan klorin menghasilkan natrium klorida. Okey, so dekat situ kita nampak bahan tindak balas ada dua, iaitu natrium dan klorin. Okey, sebab ayat dekat situ natrium bertindak balas dengan klorin. Maksudnya natrium tambah klorin akan dapat hasilnya, iaitu natrium klorida. So awak kena pandai tackle soalan. Ini adalah bahan, ini pun bahan, dan ini adalah hasil. Okey, so kita kena tahu menulis formula bagi setiap bahan yang diberikan dan hasilnya juga. Okey, untuk natrium formulanya ialah Na. Okey, formula bagi natrium ialah Na bertindak balas dengan klorin. Bertindak balas maksudnya tambah. Okey, bertindak balas tambah klorin. Okey, dalam keadaan bilik dia mesti wujud sebagai molekul. So kita tulis dia sebagai Cl2. Okey, menghasilkan, awak kena tulis anak panah, menghasilkan natrium klorida. Natrium klorida ni adalah sebatian ion yang terbentuk daripada ion Na positif dan ion Cl negatif. Kalau macam sebelum ni kita dah belajar cara membina formula bagi sebatian ion, kita buat teknik penyilangan cas. So dekat situ Na positif dan Cl negatif. So cas 1 kita akan dapat NaCl. Okey, kalau tak faham macam mana cara dapat, boleh refer video yang sebelum ni. Okey, sekarang ni kita kena seimbangkan persamaan ini. Okey, cara nak seimbangkan ialah bilangan atom di sebelah kiri, bilangan setiap unsur di sebelah kiri mesti sama dengan di sebelah kanan. Kalau kita tengok di sebelah kiri sekarang ni, atom klorin ada dua. Okey, atom klorin ada dua, tapi di sebelah kanan hanya ada satu.
Jadi cara nak seimbangkan, kita akan letakkan nombor 2 di hadapan. So dekat situ bilangan atom klorin dah jadi 2. Okey, bilangan atom klorin dah jadi 2. Okey, ni dah jadi 2. Bilangan atom Na juga pun sama, dah jadi 2. Tapi dekat sini dia masih 1. Jadi awak kena buat apa? Kena tambah nombor 2 di hadapan. Kita seimbangkan guna perkali saja. Kita tak akan usik nombor-nombor yang kecil di belakang unsur tersebut. Okey, so kita tengok balik. Na di sebelah kiri dia ada 2. Cl pun 2. Di sebelah kanan Na pun 2. Cl 2. So kita dah dapat persamaan yang seimbang. Okey, itu untuk contoh yang pertama. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Okey, cikgu akan pilih contoh daripada soalan F. Okey, contoh daripada soalan F. Karbon dioksida terbentuk. Okey, ayat dia terbentuk apabila karbon bertindak balas dengan oksigen. Okey, ayat ni dia bagi tahu kat sini hasil dulu. Karbon dioksida terbentuk apabila karbon bertindak balas dengan oksigen. So yang warna pink tu hasil. Ni hasil tindak balas. Karbon dengan oksigen adalah bahan tindak balas. Jadi kita kena tulis bahan dulu, barulah hasil. Okey, so karbon dengan oksigen. Karbon formula dia C. Okey, dia adalah atom. Oksigen adik-beradik macam klorin tadi. Oksigen adik-beradik macam klorin tadi, dia wujud sebagai molekul. So mesti O2. Okey, terbentuk karbon dioksida. So kita akan letak anak panah menunjukkan hasil karbon dioksida. Okey, dah biasa kan karbon dioksida CO2. Okey, CO2. Okey, kalau kita tengok kat sini, bilangan atom oksigen ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan pun ada 2. Okey, bilangan atom karbon ada 1, di sebelah kanan pun ada 1. So persamaan ini sebenarnya dah seimbang, jadi kita tak payah usik apa-apa lagi. Okey, ini untuk contoh persamaan yang melibatkan satu saja hasil. Macam kat atas tadi pun satu hasil. Okey, kita pergi kepada contoh soalan G. Okey, zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, so itu adalah bahan tindak balas menghasilkan zinc klorida dan hidrogen. Okey, so yang biru tu mesti bahan tindak balas. Okey, yang pink ni mesti adalah hasil. Kita tengok kepada ayat daripada soalan. Okey, zinc. Okey, zinc, logam zinc. Formulanya Zn. Okey, bertindak balas. Kita tulis tambah asid hidroklorik HCl. Awak kena familiar lah. Asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik. Kena hafal. Asid hidroklorik HCl. Okey, sebab dia adalah gabungan daripada ion H positif dan Cl negatif. So kita combine dia dapat HCl. Okey, menghasilkan anak panah zinc klorida. Zinc klorida ni sebatian ion. Okey, dia ada cation ion dan anion. Berasal daripada ion Zn2 positif. Okey, klorida ni daripada ion klorida lah, Cl negatif.
So bila kita buat pendaraban silang, kita akan dapat ZnKCl2. Dan kita ada dua hasil kat sini. Dan hidrogen. Hidrogen macam oksigen lah, mesti wujud dalam keadaan molekul. So dia H2. Sekarang kita kena seimbangkan persamaan ini. Okey, kita tengok mana yang berbeza. Kita nampak kat sini atom klorin ada 2. Tapi dekat sini hanya ada 1. Jadi senang je awak letak perkali 2 dekat depan HCl. So awak dah dapat bilangan atom klorin sama. Okey, bilangan atom hidrogen pun sama. Okey, so cikgu revise balik Zinc sebelah kiri ni ada 1. Zinc di sebelah kanan ada 1. Hidrogen ada 2. Hidrogen di sini 2. Klorin ada 2. Ni maksudnya 2 ni kepunyaan klorin juga. Ni klorin pun ada 2. So dah seimbang persamaan ini. Okey, so itu adalah 3 contoh yang cikgu rasa yang lainnya awak boleh cuba selesaikan dalam modul pada muka surat 48. Okey, terima kasih. Bye-bye.